warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Jom kita tengok suasana pagi sebelum kita masak. Jom kita masuk. Ikan dah dicuci bersih, dah dibelah belakang, gaul, garam dan kunyit. Ni semua nak dikisar ya. 1 batang serai, setengah biji bawang besar, 1 biji bawang putih, 1 sudu makan belacan, garam, sebut perasa, sedikit gula ya. Cili kering dah direbus dan buang biji. Sedikit air asam jawa, kisar sekali ya semua. Masa mengisar tu air tak perlu banyak ya. Air asam jawa tadi dah dimasuk, tambah sedikit je lagi air. Dah dikisar ya. Tak perlulah halus sangat, agak-agak lah macam sambal ya. Diletak dalam kuali, tak ada minyak ya. Dimasak sekejap, nak hilangkan bau bawang putih tu ya. Agak-agak lah 5 minit ke berapa minit kan, asalkan hilang sikit bau dia. Dah pun cukup ya. Boleh dirasa. Ni kita nak letak sambal dalam belakang ikan tu ya. Letak sampai penuh lah, agak-agak lah sambal tu, untuk cukupkan 4 ekor ikan cencaru tu. Buatlah sampai habis ya. Okey, dah pun siap ya. Panaskan minyak ya. Masa menggoreng tu tak perlulah api dia kuat sangat ya. Agak-agak lah. Agak-agak sebelah dah garing, dibalikkan. Dah pun siap, goreng sampai habis ya. Walaupun dia nampak hitam, tapi sambal di dalam dia okey, merah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye bye.